Okey, Budi sekarang berada di set penggambaran drama Jodoh musim kedua. Bersama Budi sekarang ini adalah Ku Haris. Okey, Ku Haris. Dengarnya beberapa hari yang lepas Jihan sudah mengaku bahawa dia mempunyai seorang kasih dan kekasihnya bernama Ku Haris. Mungkin penonton-penonton di YouTube dan juga di media masa laman sosial apa semua mungkin dah macam terkejut dengan berita tersebut. Mungkin bagi Haris sendiri kita nak tanya tentang macam mana korang boleh berkenalan. Pertama sekali saya tidak pasti tentang pernyataan yang dibuat oleh pihak Jihan. Saya tak tahu banyak pada pihak dia yang kalau pihak saya sebenarnya kami memang rapat kawan. Sebenarnya kami rapat start sebab kami dalam satu kumpulan teater, underground teater. Jadi kami bersama di situ dan sebelum dia menjadi artis dan sebelum saya pun menjadi pelakon, kami sudah berada di sana. Bila tahun berapa? Lama. Lama lah. Jadi kami agak rapat. So jadi ramai orang tengok macam kenapa keluar sekali apa benda tersebut. Sebab kami memang rapat dan kami cita-cita kami sama kan, usaha kami sama, kami dalam industri yang sama. Jadi kami banyak berkongsi pendapat dan juga idea dan juga apa-apa yang boleh membantu dalam kerjaya kami lah kan. Jadi memang kami rapat dia. Okey, Ku Haris, lihat Jihan ni seorang yang macam mana dari segi persepsi seorang jejaka yang bernama Ku Haris ni, macam mana boleh terpikat, ciri-ciri apakah ciri-ciri yang ada pada Jihan sehingga Ku Haris terpikat? Terpikat saya tak boleh cakap saya terpikat ke tidak lah. Okay. Tapi satu benda yang saya boleh cakap, dia adalah seorang yang independen. Dia sangat-sangat independen. Saya sangat menghormati dia di mana dia bekerja keras, dia independen, maksudnya dia ada semangat yang kuat di mana apa pun dia buat sendiri, apa pun dia nak cuba, apa pun dia memang rasak, dia memang kental, dia memang pandai jaga diri, dia pandai cari duit, dia pandai bersosial dengan orang, dia mudah didekati dengan orang. So dia mempunyai persona ataupun aura yang mana orang mudah dekat dengan dia. Tapi bila ramai orang dekat dengan dia, so kita tahu kebanyakan ada yang orang yang okey, yang tidak okey, yang sebagainya kan. Jadi dia pandai pilih, dia pandai tepis. So dia pandai meletakkan diri dia di satu zon yang selamat. Tetapi tidak membuatkan diri dia sebagai macam fake ataupun palsu. Dia lebih kepada menjadi diri dia. Dia ada seorang kelakar kalau dari persepsi Ku Haris sendiri. Okay, dia seorang kelakar. Sebab saya dengan dia berasal daripada kumpulan teater. Jadi kami dah banyak buat show-show ataupun lakonan-lakonan yang serius ataupun yang lebih berat. Tetapi mungkin dia menyerlah dari segi komedian. Saya rasa sebab dia masuk dalam satu platform yang besar, iaitu Raja Lawak. Jadi mungkin orang anggap di situ. Tapi saya rasa dia pernah berlakon cerita-cerita yang berat dan saya rasa dia memang nak berlakon cerita-cerita berat. Dia pun tak nak terperangkap dalam dunia lawak saja. Saya rasa dia, macam saya cakap, dia seorang independen yang sangat bekerja keras. Saya rasa dia nak expand diri dia kepada benda yang lebih besar dari sebagai bukan hanya sebagai seorang komedian. Nama Jihan dah semakin popular dari hari ke hari. Ku Haris sendiri, sejauh mana you bersedia untuk menghadapi kemarahan, kutukan, gosip, macam-macam hal bila dah bergerak selebriti? Kan macam-macam bila korang dah dunia luar sudah tahu korang bercinta, rapat apa semua. Mungkin banyak lagi cabaran di depan. Sejauh mana Ku Haris bersedia? Pertama sekali saya tak boleh cakap, saya terpaksa macam agak sedikit sangkalah ayat bercinta itu sebab pertama sekali saya kena hormat keluarga saya dulu. Sebab keluarga apa-apa pun kalau orang luar tahu, saya kena make sure yang keluarga saya tahu dulu. Maksudnya keluarga saya kalau dia dah mendapat restu ataupun persetujuan dan sekarang ni masih lagi Ku Haris tidak orang kata tidak berjumpa dengan ibu bapa Jihan. Kurang macam itulah. Kami kena rapat. Saya pun belum kenal keluarga dia pun belum kenal keluarga saya. Jadi kami masih lagi ada satu gap di mana kami kena hormat keluarga kita. Kata bercinta tak, maksudnya bersahabat baik, rakan baik. Sahabat baik, rakan baik, sangat-sangat baik. Sebab kami di kawasan yang maksudnya tempat tinggal kami sama, dekat, jiran macam jiran. Kemudian kami di industri yang sama, kami di
di dalam industri yang sama dan kami di dalam grup editor yang sama. Jadi kami dah banyak keserasian di situ lah. Okey, bila dah berkawan rapat dan ada rasa mungkin masih muda, walaupun masih muda, mungkin adalah impian seorang lelaki untuk orang berkahwin pada masa mendatang. Mungkin bagi Ko Haris sendiri meletakkan tahun bila seharusnya Ko Haris berkahwin. Allahualam, saya pun tak boleh nak berkata apa sebab ini semua ketentuan dia. Perancangan itu secara nawaitulah, tapi saya tidak meletakkan bila dan sebagainya sebab saya pun tidak berani untuk meletakkan itu semua. Tapi of course sebagai seorang lelaki, seorang manusia yang insan, saya mempunyai niat untuk berkahwin, mendirikan rumah tangga dan mempunyai anak juga dan sebagainya kan. Jadi ada niat itu, tapi saya tidak meletakkan bila dan di mana dan siapa. So saya masih lagi macam go with the flow lah, orang cakap macam tu. 10 tahun akan datang, macam mana Ko Haris? Di mana tahap Ko Haris berada? Wow. Okay. Pertama sekali, saya dalam industri, saya amat serius dalam industri. 10 tahun ya. Yang pertama, saya ingin dilihat oleh masyarakat, oleh orang industri, saya seorang pelakon yang baik, bagus, yang berdisiplin, yang saya mahu memberi impak kepada industri. Saya tak tahu apa sekalipun, apa cara pun, tapi saya mahu memberi impak. Maksudnya kalau katakan sesuatu benda yang terjadi tu, oh ni Ko Haris pernah buat, oh ni Ko Haris, something lah macam tu. Sebagai contoh, saya ambil macam saya mengidolakan, saya mengkagumi KRU. Sebagai contoh dia yang di Malaysia yang pertama membuat CGI. So kalau CGI je kita tahu first kali KRU. So itu impak dia. Maksudnya saya tak tahu apa impak saya yang akan diberi pada Tuhan, tapi saya membawa memberi impak. Begitulah. Saya mau memberi impak, saya mau of course saya mau memenangi anugerah sebanyak yang boleh sebab saya memang agak passionate about apa yang saya buat dalam lakonan, dan saya rasa saya bukan di situ saja. Kalau dalam 10 tahun saya ingin mengarah, sebab saya memang daripada dulu saya meminati pengarahan dan mana tahu boleh buka bisnes production ke macam mana. Watak apa lagi yang you rasa nak sangat bawa? Okey. Watak yang kalau ditanya pada waktu sekarang lah, sebab saya ada satu tengok cerita Hollywood yang di mana memenangi Oscar, pelakon itu sendiri memenang Oscar. Jadi saya rasa macam saya ingin bawa watak tu. Watak tu watak lembut, perempuan drag. Tapi dia drag bukan yang klise yang biasa yang kita nampak. Dia drag yang betul drag. Sebab saya pun banyak ada juga buat watak-watak yang lain seperti gangster dan juga terencat pun saya dah pernah buat, biasa kanak-kanak dan semua. Jadi saya rasa itu belum lagi saya buat. Saya pernah berlakon teater menjadi lembut lah, tapi ini saya cuba ingin membuat watak drag yang betul-betul drag, yang macam dia mendalami, dia memahami dan ada konflik dalaman dia. So saya rasa saya ingin membawa watak tu. Saya rasa, dan kalau ada skrip-skrip yang bagus, saya rasa saya boleh untuk buat. Mana tahu kita boleh mendalami orang-orang yang macam ni kan, kita tak tahu kan. Jadi itulah. Ko Haris pernah berlakon dalam filem? Pernah, alhamdulillah pernah. Sepanjang 5 tahun, walaupun tak lama 5 tahun dalam industri, saya pernah berlakon dalam Azura, filem Azura, dan satu lagi Tanda Putra dengan Syami Baba. So masa sekarang belum lagi ada tawaran filem. Belum lagi lah. Tapi saya mengharapkan peluang-peluang yang ada daripada filem.